Di padang mahsyar lagi dah Tuhan dah start tunjuk takabur dia. Takabur ni daripada perkataan kabir, besar. Takabur maksud besar diri. Tuhan saja, Allah sahaja yang layak bersifat dengan sifat takabur. Sifat besar diri ni Allah saja yang boleh ada sifat tu. Makhluk Allah tidak boleh takabur. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat takabur dia di padang mahsyar, Tuhan akan tanya orang yang ada di mahsyar, semua manusia daripada Nabi Adam sampai orang yang penghabis sekali beranak sebelum kiamat, dia ada di mahsyar pada masa tu. Tuhan tanya, aina mulukul ard? Tuhan tanya, mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu, mana? Tuhan kata. Pasal apa? Pasal pada hari itu Maliki Yaumiddin, Allah sahaja raja yang memiliki hari akhirat. Dalam hadis disebut, Tuhan tanya, aina mulukul ard? Mana dia raja atas muka bumi dulu? Mana? Tak ada siapa berani angkat muka nak jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah menunjukkan takabur dia. Dia menunjukkan besar dia di depan makhluk dia semua. Firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, maka tiada kami dapat akan pahala kebajikan. Tiada kamu dapat akan pahala kebajikan syurga itu, sehinggalah kamu sedekah daripada barang harta yang kamu kasih. Itu dia. Ayat ni dia ada cerita panjang. Bila turun ayat ni, ayat Allah Subhanahu wa taala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata satu orang tu tak akan dapat albir, tidak akan dapat kebaikan, tidak akan dapat syurga, melainkan sehinggalah dia ada satu perasaan dalam diri dia. Apa benda, harta yang dia paling sayang, harta tu dia sanggup sedekah, maka Allah janji dia tentu dapat syurga. Nak habaq kata manusia ni dia nak kena sampai tahap tu. Tahap apa? Tahap dia sanggup berkorban untuk Allah ni apa saja. Manusia paling sayang apa? Kalau manusia paling sayang nyawa dia, dia sanggup habis nyawa untuk agama. Kalau manusia paling sayang apa? Harta benda dia yang dia sayang. Benda dia paling sayang tu dia boleh bagi ke orang. Dia mencapai tahap layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ayat ni simple aja. Cukup bahaya. Pasal apa? Pasal kita sendiri nak memenuhi ayat yang sejengkal ni tak boleh. Dengan sifat yang ada kat kita, dengan nafsu yang menguasai diri kita, dengan syahwat yang penuh dalam diri kita ni, dengan sayang kebendaan yang ada dalam diri kita ni, kita nak memenuhi kehendak ayat ni, dia tak sampai. Kita nak derma sekupang untuk masjid pun duk terlupa banyak kali dah. Kita nak derma RM1, kita berasa kita rugi. Kita nak bagi RM10, kita rasa macam mana kita nak memenuhi kehendak ayat ni? Orang yang boleh hilangkan rasa kasih kepada kebendaan dia ni, dia tengok orang ni patut dibantu, dia bantu. Dia tak boleh nak bantu 1000, dia bantu 500. Tak boleh dia bagi 100. Tak boleh dia bagi 50. Tak boleh dia bagi 10. Tak boleh dia bagi RM5. Tak boleh dia bagi RM1. Takat mana dia boleh, dia bantu. Dia ada sifat ni, dia ada harapan untuk menjadi orang yang dapat memenuhi ayat ni. Dia kata dan turun. Ni ayat yang berikut ni pula. Dia kata dan turun tak kala dikata orang tiada makan daging unta dan laban, yakni susu. Ni pula ada sekumpulan orang Yahudi mai kepada Nabi SAW. Bila mai, mereka pergi jumpa Nabi bahawa engkau dakwa kata engkau atas agama Ibrahim. Mereka kata dekat Nabi Muhammad, Yahudi mai jumpa Nabi, mereka kata kat Nabi Muhammad. Mereka kata, Muhammad, hang kata hang ni ikut agama Nabi Ibrahim. Dan adalah Ibrahim tiada makan daging unta dan tiada makan labannya. Dia kata, hang tahu tak, kalau betul hang ikut agama Nabi Ibrahim, hang tahu tak? Orang-orang Yahudi kata, Muhammad, hang tahu tak? Kata Nabi Ibrahim, dia tak makan daging unta dan dia tak makan susu unta. Hang kata hang ikut agama Nabi Ibrahim, tapi hang makan daging unta, hang minum susu unta. Macam mana ni? Betul ke hang ikut agama Nabi Ibrahim? Ini ceritanya. Maka jadi benda ni. Firman Allah, kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih. Dia kata sekalian makanan itu halal bagi Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yaqub. Bani Israel, Yahudi ni asal-asal keturunan Nabi Yaqub. Pada mulanya semua halal.
bagi keturunan Nabi Yaqub, bagi Bani Israel ini. Melainkan barang yang mengharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel itu ialah Nabi Yaqub itulah, juga dipanggil dia ni dengan nama Israel. Bani Israel maksudnya keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihi salam ni, dia pada mulanya dia makan belaka. Benda-benda yang Allah halalkan dia makan belaka. Termasuklah daging unta, termasuklah susu unta. Sehinggalah berlaku satu cerita kepada dia, iaitu ketika datang baginya, yakni bagi Yaqub, bagi Nabi Yaqub itu penyakit irqan nasa. Irqan nasa iaitu penyakit peracut di paha. Peracut ni apa? Dia macam bisui lah. Macam bisui dia jadi bengkak lagu tu, tapi dia ada lebih daripada satu mata. Kalau bisui dia ada satu punat. Peracut ni dia boleh jadi sampai 2, 3, sampai 4, 5 punat pun biasa jadi dekat setengah orang. Yang tu dia panggil penyakit peracut. Katanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam pernah kena penyakit peracut ni. Dia naik macam bisui di paha dia. Ubatnya ialah minyak, yakni lemak daripada pungkong kibas. Pungkong pula dia tulis tau ni. Pasal pengarang kitab ni orang Alok Setang, orang Kedah. Jadi dia rasa sangat selesa dengan perkataan pungkor itu. Kan? Jadi kalau dia sebut lemak buntut kibas, tak apa sedap dengar. Bagi orang utara, bila dia sebut pungkong kibas, bunyi itu kejap. Kan? Jadi dia bagi tahu di sini, dia kata dia tu kena penyakit peracut ni, punya duk buat macam-macam ubat, punya duk tak mau nak jadi. Dia pakai ubat minyak daripada lemak apa nama kibas dan sebagainya, minum selama 3 pagi. Dia kata, maka bernazar Yaqub, jika sembuh tiada makan unta, maka diharamkan ke atas mereka itu. Ini satu riwayat. Ada satu riwayat lagi kata pula, apabila Nabi Yaqub kena penyakit tu, dia berubat ni merata, bubuh ubat macam-macam tak mau baik. Sehinggalah dia ambil lemak daripada unta. Dia ambil, dia sapu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, lega. Bila lega tu dia bernazar. Dia kata aku tak mau makan dah. Dia kata unta ni dan juga susu unta. Dia kata aku tak mau makan dah. Kerana nazar dia tu, dia stop daripada makan daging unta dan susu unta. Dan keturunan dia juga tak makan daging unta dan susu unta ni. Ini yang berlaku. Dia kata min qabli an tunazzalat Taurah, daripada dahulu, yakni sebelum bahawa diturun akan Taurat lagi. Benda ni berlaku sebelum Taurat diturunkan. Benda ni berlaku. Dia bernazar tak mau makan daging unta, susu unta ni sebelum Taurat diturunkan kepada dia. Maka yang demikian itu kemudian daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu pada dia lagi. Nabi Yaqub ni kemudian daripada Nabi Ibrahim. Jadi macam mana pula orang Yahudi mai kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta? Ini bohong. Yang tak makan daging unta ni Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia selepas Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ni makan belaka, unta, susu unta semua makan. Tiba-tiba Yahudi kata Nabi Ibrahim tak makan unta. Maka ini satu pembohongan. Dan Allah menjelaskan bohong Yahudi ni di dalam Al-Quran. Maka tiada haram pada masanya. Pada masa Nabi Ibrahim, daging unta tidak diharamkan. Seperti yang disangkakan mereka itu. Macam mana yang disangka oleh orang Yahudi yang pergi jumpa Nabi SAW tadi. Yahudi yang kata dekat Nabi Muhammad, hang kata agama hang ni lanjutan daripada agama Nabi Ibrahim. Pasal apa? Hang dan orang-orang yang ikut hang makan daging unta dan susu unta. Sedangkan Nabi Ibrahim tak makan daging unta dan susu unta. Tuhan bagi tahu kata apa? Nabi Ibrahim makan daging dan susu unta. Yang tak makan daging dan susu unta ni ialah Nabi Yaqub, bukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yaqub tak makan ni pun bukan kerana Allah larang, tapi kerana nazar dia. Dia tak mau makan, maka dia tak makan benda tu. Benda ni dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian itu kemudian daripada Ibrahim, dan tiada haram pada masa Ibrahim seperti yang disangka oleh Yahudi. Firman Allah, qul, kata olehmu wahai Muhammad, fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Maka bawa datang oleh kamu dengan Taurat. Nabi cabar tu. Bila mereka kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta, tak makan susu unta, Allah suruh Nabi SAW cabar orang Yahudi. Fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Nabi kata maka bawa mai oleh kamu dengan kitab Taurat itu. Kalau betul kitab Taurat kata Nabi Ibrahim tak makan unta, mana dia kitab Taurat hampa bawa mai? Nabi kata aku nak tengok. Betul ke ada kata macam tu? Maka baca oleh kamu akan dia. Nabi kata bawa mai Taurat dan baca depan aku. Aku nak dengar ayat mana
yang kata Nabi Ibrahim tak makan